PAS Kelantan akan melancarkan jentera operasi pilihan raya kecil N41 Dun Manik Urai esok bagi memulakan gerak kerja mempertahan kerusi Dun itu pada pilihan raya kecil 14 Julai ini. Pelancaran esok akan disempurnakan Mursyidur Ampas Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat bertempat di Kampung Manik Urai Baru, Kuala Krai. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Perhubungan PAS Kelantan Datuk Taqiyuddin Hassan pada sidang media baru-baru ini. Kita akan mula menggerakkan jentera di Manik Urai ni bermula pada hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni 29 hari bulan 5 bertempat di Manik Urai Baru. Yang Mak Berhormat Tok Guru akan dia panggil majlis letak kerja, mana melancarkan jentera pilihan raya lah bagi Dun Manik Urai ni. Menyentuh mengenai calon, beliau berkata PAS Kelantan akan mendapatkan pandangan dan maklum balas dari PAS Cawangan dan PAS Kawasan Kuala Krai untuk diteliti dan disenarai pendek oleh Badan Perhubungan PAS Kelantan sebelum diserahkan kepada PAS Pusat. Proses yang kita adakan sebagaimana biasalah, kita mengambil pandangan daripada akar umbi di peringkat pimpinan negeri dan juga kemudiannya kita buat satu rumusan. Kita akan mengangkat nama kepada PAS Pusat untuk diputuskan. Jabatan Pilihan Raya PAS di peringkat pusat akan diketuai Timbalan Presiden Ustaz Nasharuddin Mat Isa, manakala di peringkat negeri diketuai Haji Abdul Fattah Harun. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 6 Julai sebagai hari penamaan calon dan 14 Julai hari mengundi. Seramai 12,292 pemilih berdaftar di Dun itu layak mengundi dengan komposisi penduduknya 99% adalah Melayu.